Hari ini, skuad Harimau Muda bawah 17 tahun akan bermain menentang pasukan Laos bawah 17 tahun pada perlawanan separuh akhir Piala AFF bawah 17 tahun. Walaupun pada perlawanan pertama, skuad muda negara tewas teruk 4-0 kepada Vietnam, tetapi mereka berjaya bang LGJ untuk layak ke separuh akhir. Walaupun lawan Laos malam ini, jangan pandang rendah pada Laos. Pasukan Laos bawah 17 tahun dah buat kejutan, berjaya kalahkan pasukan Thailand. Jadi, perlawanan malam ini bukanlah mudah. Jurulatih Malaysia bawah 16 tahun, Syukur Adan mahu anak buahnya tidak memandang rendah cabaran Laos menjelang aksi separuh akhir malam ini. Meskipun dilabel pasukan bukan pilihan, Laos bukan saja muncul juara kumpulan dengan 7 mata. Meskipun dilabel pasukan bukan pilihan, Laos bukan saja muncul juara kumpulan dengan 7 mata. Jadi, apa yang kita lihat dari segi pasukan Laos, ialah dari segi serangan balas dan komitmen sepanjang perlawanan. Itu sebab saya katakan Laos satu pasukan yang kuat dan tidak kalah dalam kumpulan, meskipun ditempatkan bersama pasukan yang agak kuat. Walaupun mereka pasukan bukan pilihan, mereka berjaya mencipta kejutan, mengalahkan Thailand dan mara ke semi-final. Dari segi pendekatan taktikal untuk menghadapi pasukan Laos, kita sudah menerapkannya dalam sesi latihan. Dan saya harap semua berjalan lancar pada malam ini, kata Syukur Adan. Jadi skuad muda negara jangan pandang rendah pasukan Laos. Bagi yang mahu menonton perlawanan ini secara siaran langsung, anda boleh menonton perlawanan ini di saluran channel Indonesia. Perlawanan Harimau Muda lawan Laos bawah 17 tahun akan bermula pada pukul 4 petang ini. Kita berharap skuad muda negara boleh menewaskan pasukan Laos untuk melayakan diri ke perlawanan akhir Piala AFF bawah 17 tahun. Kalau layak ke final, Harimau Muda akan lawan sama ada Vietnam atau Australia di perlawanan akhir nanti.